Come back to my channel. By the way, ni dah balik. Ni dah balik tapi baru buat intro lah. Takkan tiba-tiba jump to the story, tiba-tiba kan jump to the video kat Megah kan. So kita buatlah intro walaupun dah balik. Okay lah, tu je. Enjoy. Tak nak enjoy sangat lah video kau. Video macam gini je. Tak nak enjoy sangat. Okay lah, bye. Tiba bye. Guys, saya saja je buat video ni meneman Sariah groceries. Bola nak beli. Kan biasa nak buat bakso. Ish kang. Ada jambu. Disebabkan dekat sangat tak selesa. Disebabkan Megah ni tak ramai orang, jadi bolehlah angkat kamera macam ni tanpa perasaan malu. Suka apa? Sariah kata ambil air coklat tu satu. Mana? Ni ke? Ini ke? Tu latte. Ini ke? Farm Fresh ke? Mana satu? Marigold ke? I think Farm Fresh lah. Tapi Farm Fresh tak ada coklat. Ma, Farm Fresh tak ada coklat. Tak ada, latte je ada, latte. Yang ni boleh ke Nutrigen? Ni boleh ke? Tapi ni Nutrigen. Dia bukan Farm Fresh. Manja. Sejuk nak pegang ni. Mana ada plastik? Video termati tadi sekejap sebab ada orang call. Ma, Nashikin mengkirim. Ini apa? Dia nak kirim ayam separuh ekor. Separuh ekor? Buat apa? Dia nak masak dapur kat rumah. Masak nak beli sendiri. Alamak ni. Kecil-kecil lah kerang ni. Kecil-kecil kerang. Kalau nak besar ni kot kepak. Cukup layan. Melayan order Nashikin. Sama nak beli lah. Belilah. Asam-asam. Mahal. Nak makan beli je. Jangan kira mahal. Makan je dah. Mana dia? Belum gaji. Tak warna mewah. Memang bukan kali ni kan? Dah tiba-tiba kena membelikan barang Nashikin pula. Malu. Tak boleh lah dengan aircon. Sakit masuk hidung airconnya. Ferris section. Sariah hilang pula. Kita mengapa Sariah? Mana dia Sariah ni? Aku tak rasa malah ada Allah dengan aircon. Tak payah naik aircon.
Jadi kan tak boleh nak letak aircon dalam bilik. Dalam kereta pun tak payah. Sebab masuk aircon dia mesti hidungnya sakit gila. Memang tak boleh aircon ni. Baik panas ni. Apa tak boleh buka kakak? Manja lah, manja. Tak boleh. Bukan manja tol. Aku rasa sampai situ je aku punya vlog meneman Sariah. Padahal kita orang keluar daripada pukul 10 tadi. Pagi dah keluar. Tapi tiba-tiba pergi Megah nak rekod-rekod pula, mengada kan. Padahal kita orang dah pergi pajak gadai, kita dah pergi makan mi laksa. Baru keluar masuk. Makan main jauh, makan mi laksanya pun. Lepas tu kita dah pergi segala kedai yang ada. Tak megah juga nak record. Kan jadi pendek je video ni. Kalau tak dah panjang dah video ni tau. Ya Allah, hudungnya aku. Bila nak bersiap? Aku rasa aku dah 2 minggu pakai tudung sarung je. Tak ada mood. Tak ada mood untuk menggosok tudung dan membentuk-bentuk owning. Tak ada mood. You know, kalau pakai bawal memerlukan mood yang sangat baik ya, baru jadi. Kalau tidak bakal terjadi. Nanti dah macam Konoha dah pakai tudung. Assalamualaikum sahabatku di TikTok. Saya tak mahu suruh benda tu. Jadi conclusionnya sarung je. Sariah pun sudah sampai. Ya Allah, nurnya. Mana nasinya? Item bikai guys. Tiada diet lagi. Nono ya dek, nono. No. Tak ada diet. Nono ya dek, nono. Yang Indon tu kan, ada tak keluar kat feed mama? Ada tak? Manis gila lah. Ada tak keluar kat feed mama? Tak ada. Yang maknya tu, anak dia tu pergi kedai, dia suka tepis-tepis barang, balik-balik barang, lepas tu barang semua pecah. iPhone ni semua pecah. Barang-barang perfume semua pecah. Lepas tu maknya cuma marah, Nono ya dek, nono. Macam tu je marahnya. Lepas tu semua orang tak suka. Semua orang tak puas hati dengan maknya. Nono. Balik. Okay, let's go. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard.